Hello, hello. Siapa dekat situ? Zaid. Zaid. Oh. So, for you Zaid, apa yang Zaid minat? Macam, nak time buka puasa, makan ke, minum ke, ataupun dapat duduk dengan family ke? Macam apa yang Zaid selalu look forward to when it comes to breaking your fast? Bila azan, straight makan kurma lah. Lepas makan kurma, minum air. Lepas minum air, makan cepat-cepat. Lepas tu salat maghrib. Lepas solat maghrib, terus sambung makan lagi? Baru continue your dinner? Betul. So selalu kalau Zaid suka kalau nak buka puasa, break your fast, dekat rumah ke atau dekat bazar usually? Rumah. Rumah. Sama. Dalam setiap amal yang kita lakukan, biasanya ia bermula dengan niat. Ada tak sebarang niat yang abang tetapkan bagi Ramadan tahun ini? Zaid kecil-kecil tapi soalan deep Bukan khas untuk Ramadan je lah, tapi sepanjang tahun lah. Apa tu maksudnya, apa-apa yang kita buat tu untuk kebaikan orang lain juga. So macam contoh kan, Abang Syuk time Ramadan ni, Abang Syuk suka macam pergi kedai-kedai, tempat makan, tolong buat video-video untuk diorang. Buat-buat konten, taruh dekat TikTok kan. So untuk Abang Syuk sendiri, Abang Syuk rasa macam apa yang kita buat tu make sure ada benefit to people, ada kebaikan untuk orang juga. Bukan untuk diri sendiri je lah. Cuma time Ramadan ni kita dapat lebihkan lagi kita punya niat bila kita nak buat benda sesuatu tu. How about you? Apa niat kalau time puasa tu? Time puasa. Time Ramadan. Kalau kat sekolah, kalau nampak kawan-kawan makan, sabar je lah. Oh. Zaid lepas puasa, what do you look forward to Zaid? I think I want to makan lagi. Nak makan lagi. So what do you enjoy most about Hari Raya Zaid? Semua. Tapi kalau kita boleh top 3 lah, your favourite apa Zaid? Dapat duit. Dapat duit. Lepas tu? Lepas dapat duit, makan. Lepas dapat duit, makan. Okay, then the third one, kalau dapat the third thing. Tapi selalunya sebelum dapat duit, kena mohon maafan lah. So, mohon maaf dulu, salam, baru dapat duit raya. Baru dapat. Time salam tu, Zaid ada macam nangis tak? Ada. Selalunya ke rumah kalau nak maaf ibu bapa. Apakah sesuatu yang abang belum pernah alami sewaktu hari raya? Kalau dulu kan, mak dengan Abang Syuk selalu cakap, orang dulu raya, ada time raya ada banjir. Tapi tu memang tak pernah. Kalau untuk Abang Syuk sendiri tak pernah pun experience banjir masa raya lah. Zaid pernah experience banjir time raya? Tak. Tak. Tapi kita orang tak ada. So, Alhamdulillah. So, Zaid pula, apa yang perkara yang Zaid belum pernah alami? Sewaktu hari raya, snowy. Itu kalau abang dapat pun best juga dapat snow time raya. Ceritakan kenangan abang hari raya yang paling istimewa. Mungkin masa abang zaman primary school, secondary school kot. Sebab time tu dapat pergi rumah cikgu-cikgu, rumah family dapat collect duit raya. So sekarang kalau dah macam gini, pergi rumah orang tak dapat duit raya dah. So dapat jumpa kawan-kawan ramai-ramai. Masa tu abang mungkin secondary 1, secondary 2. Menengah 1, menengah 2. So time raya tu kita orang ramai-ramai kumpul. Jalan raya mungkin dalam 10-12 orang. Semua kawan-kawan sekolah, kawan-kawan kelas. Kita pergi jumpa rumah cikgu-cikgu kita. Habis rumah kawan-kawan family kita. Kalau Zaid pula, macam mana? Tahun lepas, Zaid pernah pergi kampung. Kat kampung tu ada banyak orang lah. Jadi malam-malam kita main bunga. Bunga api? Bunga api, ya. Wah. So ada colour-colour semualah. Lampu-lampu bunga api semua. Ramai-ramai dekat luar kampung tu. So Zaid suka tak beraya dekat kawasan kampung, rumah-rumah kampung gitu?
Best. Best. Wah, so ada gambar banyak-banyak lah. Hmm. Wah. Made it to meet each other. Hmm. Okay, so it's done. Wow. Hello. How old are you? 8. 8 years old. Wah. But you can speak Malay very well. Boleh berbual bahasa Melayu bagus lah. Okay, high five.